Hidup lagi bang? Yang bakar, siap bakar berapa harga? 35 seekor. Ini semua dah mati. 35 seekor. Ada telur lah. Macam mana nak tahu dia bahagian yang tak boleh makan? Boleh abang satu. Ini dah masak ni? Oh, makan dengan apa? Sos ke macam tu je? Ayasam. Bahagian mana yang tak boleh makan tu? Oh tu. Tu apa tu? Dia perut dia punya saluran najis dia. Oh, okey. Dia nanti koyak ni. Nak makan buka yang tu. Lain semua dah boleh makan lah tu. Okay guys, rasa pelangkas ni dia agak sedap dan dia tak ada bau pelik-pelik. Sesuai dimakan oleh kanak-kanak. Rasa dia macam telur ikan juga. Tapi dia ada bau yang special yang tak ada pada telur ikan. Dan kan ni boleh masak macam-macam. Tapi yang ni memang aku beli yang salai atau bakar saja. Sebab senang nak makan macam tu saja. Okay guys, bolehlah try nanti. Selamat mencuba.